Bangunan boleh runtuh, jambatan boleh roboh, tetapi apabila prinsip sesebuah bangsa runtuh, sebuah negara turut rebah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, para guru yang dihormati serta rakan-rakan sekalian. Apakah ertinya sebuah negara jika rakyatnya hilang pedoman? Persoalan inilah yang harus kita renungkan. Kemajuan sesebuah negara bukan hanya diukur melalui bangunan pencakar langit atau teknologi yang canggih, tetapi melalui rakyat yang berpegang teguh pada nilai dan prinsip kehidupan. Di Malaysia, pedoman itu tidak lain tidak bukan ialah rukun negara. Pada hari ini, saya akan mengupas 3 prinsip yang menjadi tunjang kekuatan negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, serta kesopanan dan kesusilaan. Hadirin yang saya hormati, prinsip pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan membentuk insan yang jujur, amanah serta bertanggungjawab. Seseorang yang yakin bahawa setiap perbuatannya diperhatikan oleh Tuhan pasti akan berusaha melakukan kebaikan dan menjauhi perkara yang dilarang. Sebagai contoh, seorang pelajar yang menemui dompet di sekolah memilih untuk memulangkannya kepada guru. Walaupun tiada sesiapa yang melihat, tindakan kecil seperti ini membuktikan bahawa nilai keagamaan mampu melahirkan masyarakat yang berintegriti. Benarlah kata pepatah, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sesekali. Jika rakyat Malaysia mengamalkan prinsip ini, Malaysia akan terus dipandang megah oleh negara. Hadirin yang budiman, prinsip kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan bukan sekadar berdiri tegak ketika lagu negaraku berkumandang atau mengibarkan jalur gemilang pada bulan Ogos. Kesetiaan bermaksud mencintai negara melalui tindakan yang sebenar. Sebagai pelajar, kita boleh menunjukkan rasa cinta kepada tanah air dengan mematuhi peraturan sekolah, menghormati undang-undang dan menjaga nama baik Malaysia sama ada di dunia nyata maupun di media sosial. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Selagi rakyat bersatu hati dan setia kepada negara, selagi itulah Malaysia akan terus berdiri megah di mata dunia. Sidang hadirin yang saya hormati, prinsip ketiga merupakan kesopanan dan kesusilaan. Pada zaman media sosial hari ini, ramai yang mudah mengeluarkan kata-kata kesat tanpa memikirkan perasaan orang lain. Sedangkan masyarakat yang bertamadun ialah masyarakat yang berbudi bahasa. Menghormati guru, ibu bapa, jiran-jiran serta rakan-rakan merupakan amalan yang tidak pernah lapuk di telan zaman. Sesungguhnya, budi bahasa bukan tanda kelemahan, tetapi lambang kematangan seseorang. Seperti kata pepatah Melayu yang berbunyi, yang kurit itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Hadirin sekalian, rukun negara bukan sekadar 5 prinsip yang dibaca ketika perhimpunan. Rukun negara ialah kompas yang menentukan arah perjalanan negara. Tanpa penghayatan terhadap nilai-nilai ini, kemajuan yang kita banggakan pada hari ini tidak akan membawa sebarang makna. Sebagai generasi pewaris negara, marilah kita bukan sekadar menghafal rukun negara, tetapi menghayati dan mengamalkannya dalam setiap langkah kehidupan. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya meninggalkan satu pesanan buat kalian semua.
Negara yang hebat tidak dibina oleh rakyat yang bijak semata-mata, tetapi oleh rakyat yang berpegang teguh kepada prinsip. Marilah kita jadikan rukun negara bukan sekadar lafaz di bibir, tetapi nafas dalam kehidupan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.